Ke manakah kita? Dia paskar. Wah. Berjamuk. Assalamualaikum. Hari ni kita nak pergi Carnival Curriculum. Betul ke? Curriculum di UPSI. Kita nak tengok para show itu macam-macam. Okay, jom. Yuk, kita dah sampai. Kita dah sampai ke Padang Kawan. Tapi tak start lagi. Kita kena tunggu dia pukul 9 kot. Baru start perasmian apa semua. Kita tengok ada orang standby untuk ready. Oi. Hai, Pak. Sini, Pak. Okay. Sini. Oh ya. Dia start kau. Dia start ni. Okey ni dah sambung-sambung kan. Oh, sama-sama. Jadi dah sambung tunggu visi sampai. Oh, VC. Itu perasmian baru ni. Pergi Mi, duduk atas tu Mi. Sana tu. Sini. Yang apa? Sekolah yang Carnival Curriculum 2026. Jadi saya ucapkan selamat datang kepada apa khabar Assalamualaikum guys, hari ni kita berada di Hari Curriculum UPSI. Betul, dan apa yang specialnya kita bawa pasukan pencaragam dari SMK Seri Pegang. Ya, itu dia. Dan kita juga bawa macam-macam. Okay, stay tune bersama Abang Amy. Itu okey dia. Apa tu? Okey. Tak ada, aku tak payah aku buat video. Live aku risau aku mencarut. Astaghfirullah. Boleh nak edit ni, boleh edit. Nak. Ada buat bini aku tak boleh nak nakal-nakal. Tak, aku YouTube. Boleh kan? Boleh. Tak ada tunjuk-tunjuk langit. Apa live? Tak live. Buatlah TikTok live. Tak nak. Aku Dalam sebuah pasukan peneraga yang ditemukan pada tahun 2022 dapat menjadi dibantu oleh anak kandung seluruh musiman yang merupakan anugerah UPSI SMK Seri Pegang yang berada kelas dari Badan Pertumbuhan Masyarakat Setia Hati. Wahana kita meraih pelbagai kejayaan kembali
Muhammad Rafi bin Muhammad Fasli. Dan seterusnya, kontingen siswa-siswi pertahanan awam SISPA yang diketuai oleh kontingen saudara A1183676 BKS Muhammad Amirul Hakimi bin Hamdi. Ketiga-tiga pasukan ini merupakan wadah pembentuk mahasiswa yang berdisiplin Ya. dan sentiasa bersedia Belum, kepada masyarakat dan Matahari negara mancur sini. melalui Panik. pendekatan aspek kepimpinan, ketahanan fizikal, pengurusan keselamatan serta penguatkuasaan undang-undang. Mereka dibentuk menjadi graduan bukan sahaja menang dalam akademik, malah unggul dari segi sasial dan jati diri. Negara Dengan ikut kipas. Kipas tu pun pusing tak boleh nak stop. Ya Allah. Ustaz. Aku masuk dalam YouTube. Kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat. Hidup. Yang dihormati NAC Zamaluddin bin Jamaluddin, Komandan Maktab Teknik PDRM Berapa dia? Timur Johor, yang Berapa? berusaha Superintendent Khalid bin Muhammad, Ketua Polis Butik Daerah boleh tapi letak balik. Pengurusan Utama UPSI, Divisi Jemputan. bagi World UPSI 2012. Akan memberi laluan kepada pasukan komando 6. Tak apa bang, tak apa kat sini pun tak apa bang, saya sambut. Mantap baik. Jadi kita masih lagi berbakti. Nanti subscriber baru. Oh, saya baru. Itu yang kau hantar nak aku. Mantap. Yang dianjurkan di UPSI, jadi mohon ajak semua kawan-kawan dan juga hadirin untuk hadir ke padang kawat. Dan sekarang apa yang saya dapat lihat sekarang masih ada kapal terbang bintang 9 di awal-awal. Semua hitam je semua ni. MT nak masuk ATM. Boleh. Dah sini. 1, 2, 3. Exclusive ni. Baik.
kami gagah setia. Bere hijau, kebanggaan kami, amanah di dada, permainan kami. Hei semua sekali, bersatu kita sampai mati. Ku pegang berjanji, kewajiban, maruah, integriti. Sama semua sekali. Hei musuh kanan, musuh kiri, musuh atas, musuh bawah, tertawa, tertawa, tertawa. We are siapa musuh kita? Mana? Siapa? Siapa? Ya! Rotu! Rotu! Kepal, kepal, kepal! Hei para pesto! Hei para pesto! Hei ya! Hei ya! Hei Rotu! Hei Rotu! Hei Rotu! Jaga setia, siap, setia. Dan kepala bersejarah darah. Kepala bersejarah darah. Siap, setia. Bangkitlah! 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 Rotu! Siap, sedia. Rotu! Bunuh musuh! Bunuh! 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 Rotu! Hei, hujan panas betin, betin, betin. Hujan panas betin, 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 betin. Acara yang pertama, aksi memerlukan kecakapan pemahaman sama-sama dalam diri dan tekanan melalui kode yang sedia ada. Aksi ini juga
boleh bawa bapak sekali. Orang anggota yang terlibat dalam aksi ini. Oke, kita perhatikan. Kita lihat polisi dalam berada bersama bendera Malaysia. Kenapa jadi boleh jadi polis? Yang kedua membawa bendera merah terorisme. Bendera yang ketiga adalah polis Diraja Malaysia. Oi, belum. Saksikanlah. Oke, sekali lagi. Ini semalam. Jom. Sini. Jom, main. Okey, Semalam hari Jumaat. hari sebelum hari ni. Esok hari selepas hari ni. Nanti kita ambil gambar lain. Okey. Kita nak pergi lori bomba. Oi, ramainya beratus ha. Ni nak ni. Kamu ni adik. Bagi. Ai. Adik.